Kau munafik. Kau bersaksi pada Allah dalam keimanan hati kau. Tapi kau sebenarnya pendusta. Kau rosakkan ummah. Kau sebenarnya adalah pengkhianat yang sebenar. Kemana kau bawa mereka pergi? Aku bawa mereka keluar dari neraka nafsu kau! Walid. Walid, tolong ampunkan anak saya, Walid. Dia bodoh, dia tak tahu apa-apa. Tolong ampunkan dia. Jangan hukum dia, Walid. Tolong, Walid. Tolong, Walid. Orang yang berbuat khianat kepada mursyidnya sama artinya dengan berbuat khianat kepada Allah dan Rasul. Allah adalah firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati amanat yang dipercaya kepada kamu sedangkan kamu sudah mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27.